Sebenarnya tadi kalau jawab dengan Cikgu Azri pun dia macam jawapan dia macam berulang-ulang sebabnya kan sebab kita lebih kepada peranan kan. Okey. Sekarang ni nak tahu apa tadi saya punya ni saya punya latar belakang Betul. Nama cikgu dulu, nama penuh. Nama penuh saya. Dah rekod dah ni Okey, nama penuh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada saya panggil cikgu lah, senang kan, Cikgu Amira ya. Walaupun belum jadi cikgu lagi, insya-Allah dengan doa-doa ni semua boleh jadi cikgu nanti. Nama saya inilah Nur Akmal bin Nurdin lah. Okey. Umur nak tahu ke umur saya? Ya. Saya baru 47, muda lagi sebenarnya. Agaknya lah. Okey, kerjaya saya sebagai guru ni bermula pada tahun 2005. Okey, start 3 bulan 1 2005. Itu tarikh saya lantikan saya lah. So tahun ni genap 20 tahun lah. 20 tahun saya bertugas sebagai guru. Saya punya latar belakang pendidikan saya. Sebagai guru ni saya dulu ambil KPLI, khusus perguruan lepasan ijazah. Macam saya DPLI diploma. Itu DPLI. Dulu dia ada KPLI. KPLI ni untuk degree holder lah. Sama juga macam ni. Cuma dulu pun ada juga DPLI ni. Cuma DPLI masa tu dia buat di universiti, ada UKM, ada saya tak ingat U mana, tapi salah satu U-nya UKM, UM saya saja. Lepas tu yang saya punya ni khusus perguruan lepasan ijazah. So mana-mana cikgu yang mana-mana degree holder yang nak pergi perguruan ni, dia apply lah KPLI. Semua proses dia samalah macam nak jadi cikgu zaman sekarang ni, kena interview, kena apa semua. Cumanya tempoh kita dalam KPLI tu cuma setahun je. Tak lama pun. Setahun pun tak sampai setahun lah. Kalau masuknya awal Januari tu, bulan 8, bulan 9 tu dah start, dah bulan 10 tu dah dah praktikal lah apa semua tu. So dalam kelas tu tak berapa lama. Cuma yang diajar dalam KPLI ni kebanyakannya pedagogi lah, mana-mana subjek. Macam saya dulu KPLI pengajian Inggeris sekolah rendah. Dia beza dengan TESOL. TESOL ni lain. Kalau TESOL kita mungkin boleh pergi ke sekolah menengah. Tapi dia punya khusus yang saya dapat tu khusus perguruan lepasan ijazah pengajian Inggeris sekolah rendah. So 2004 lah. Masa tu di Maktab Perguruan Batu Pahat. Maktab Perguruan Batu Pahat. Nama dia sekarang Institut Pendidikan Guru Tun Hussein On. Di Batu Pahat lah. Dekat dengan kampung saya je. Saya pun asal orang Johor, orang Batu Pahat. So setahun lah di situ. Sebelum tu saya habis saya punya, lepas saya buat lepas SPM, saya sambung saya punya degree di UUM. SPM terus ke SPM masa tu matrik lah. Matrikulasi di UUM. Kemudian terus saya buat degree di situ lah. Sebelum tu saya dapat offer untuk buat yang at that time lah, tahun 96, 97 tu, 96 lah saya ingat. 96 masa tu ada program-program yang American degree apa semua tu kan. So saya dah dapat interview tu. Tapi bila masa tu kalau tak silap saya kegawatan ekonomi. Saya pergi interview, so offer yang saya untuk ke belajar di overseas tu masa tu tak ada. Tak ada, so terpaksa kita apply tempat lain pula lah. So tak ada rezeki saya nak pergi ke sana lah kan. So saya sambung degree saya di UUM lah. UUM pun saya tak ambil pun bahagian perguruan ni. Saya ambil bahagian pengurusan harian antarabangsa. Masa tu antara khusus baru dekat UUM. So yang boleh menjadikan saya pergi ke KPLI lepas tu untuk sambung saya punya perguruan ni sebab kemudian saya minta bahasa Inggeris kan, sebab saya punya medium of instruction masa di universiti tu dulu, lecturer saya semuanya dalam bahasa Inggeris. Semuanya yang kecuali masa tu subjek saya tak tahu ada lagi ke tidak subjek tu, Tamadun Islam.
Oh, ada. Ada orang panggil titas dulu kan. Titas. Sama ada di sekarang Tabanan Asia apa semua tu, 1 dan 2. Yang tu je yang BM. Yang BM, tapi kebanyakannya lecturer saya dalam bahasa Inggeris lah. So kat situ saya ada kekuatan sikit untuk kita pergi ke bidang perguruan. So saya pilih sekolah rendah bahasa Inggeris lah. So saya start posting 2005. Lepas tu di SK Batu 3. Lepas tu Kuantan. saya start posting di Kuantan terus. Tahun 2005 2005 saya kat sana lebih kurang berapa tahun sana, sampai 2009, mana lebih kurang 4 tahun tu lah. 4 tahun 2009 saya berpindah ke SK Kampung Belukar. Tahu Kampung Belukar? Seberang jalan sana dekat area Batu 3 tu. Mana? Sebenarnya saya orang sini je. Kan dia dekat Batu 3 tu, sebelah sana tu lah. 2009 masa tu sekolah PM Najib. dekat memang dekat sangat. Masa tu sekolah tu baru buka. Saya antara 15 orang cikgu yang pioneer kat sekolah tu. SK Kampung Belukar. So saya ada di Kampung Belukar sampai tahun 2009 sampai 2017. Kemudian 2018 sampai 2019 saya bertukar ke ni lah, SK Pandan. SK Pandan dekat area Taman Tas kan. Dekat Taman Tas. Lepas tu 2020 baru saya ke RTP lah. Masa tu saya naik pangkat lah sebagai ni lah, GPK Koko lah. So GP maksudnya kalau macam saya pernah buat program dengan sekolah ni dulu, kita hantar bantuan dengan daripada Tadika. Saya daripada Tadika Mati Hidayah hantar 2023. Ada masa tu ada ustazah awak, saya tak ingat siapa nama dia betul. kan. Pemelati kat Muhammadiyah. Betul ada 2023 lepas PKP lah. Saya tak pasal dia. Cuma 2023 lah 2020 tu saya ada kat sini. So yang ini tahun ni dah tahun kelima lah. Saya di ni lah, di RTP Bukit Go selaku ni lah, di Bukit Koko. So macam tu lah saya punya kerjaya. So untuk tugas di Bukit Koko ni macam biasalah, nama pun dah co-curriculum kan. So awak pun dah belajar, dah tahu kan apa benda di Bukit Koko. So benda-benda ni lah macam berkaitan dengan Koko lah, sukan. Dia tak semestinya sukan, dia sukan, ada persatuan kelab, persatuan semua tu lah. So kita kena cater lah benda-benda tu. Selain dia tu juga yang saya sampai 2 minggu saya tak ada di sekolah sampai dekat 3 minggu ni, saya juga sebagai pengurusi teknik pembangunan sukan dan rugby di Kuantan. So ada benda, ada yang saya kena selesaikan lah, saya uruskan apa semua. So baru minggu ni kita balik ke sekolah, kita tumpu balik kat sekolah sebab ni pun tadi kudu pilih juga sebab kita nak buat sukan dalam masa lebih kurang 2 minggu lagi. Sukan tahunan. Kena ada latihan petang-petang ni. Tu pagi petang. Dia nak kena buat latihan tak dan dah kalau main petang-petang je. Kita takut cuaca hujan apa semua kan. Betul. Okey, jadi saya teruskan soalan saya. Okey. Saya lepas dengar cikgu punya cerita tadi, maksudnya GPK Koko ni dia tak berkaitan dengan masalah disiplin murid sangat, betul tak? Dia macam ni. Macam mana? Kita tak boleh kata you tak sebagai GPK Koko tak berkaitan. Dia sebenarnya once you jadi cikgu, tak kira lah you cikgu biasa ke, you cikgu apa, you memang akan terlibat dengan disiplin murid. Cuma dia punya contoh macam kalau HAM, so kita dah pengkhususan dekat situ kan. So maknanya sekiranya ada apa-apa berkaitan dengan kesalahan murid ke apa, kita ada PKKO dan PKHAM dan juga jawatan-jawatan kuasa dia yang akan uruskan perkara-perkara disiplin. Tetapi kaunselor ke siapa yang itulah. Tetapi dari segi penglibatan secara tak langsung memang semua cikgu, tak kira awak ni siapa. Memang kita kena tengok. So saya pun dalam bidang sukan pun saya kena tengok juga disiplin murid. Kan contoh Koko, hari contoh hari Rabu kita ada aktiviti Koko kan. Kita kena tengok je, kita tak boleh biar je budak tu ke sana ke sini. Kita kena pastikan disiplin dia yang balik dulu. Kita kena pastikan dia punya apa tu penglibatan itu kan. Itu disiplin. So tu itu saya cakap, kita tak boleh kata kita tak terlibat, semuanya terlibat. Cumanya bidang tu siapa GPK yang bertanggungjawab di situ.
Kalau ada perkara berkenaan koko, saya lah yang bertanggungjawab. Tapi ham pun sama juga. So, tetapi benda ni sebenarnya berkait. Dalam ham, kadang-kadang Cikgu Azri pun tanya saya juga, apa benda budak ni macam ni, saya pun macam tu juga. Dia pun saya tanya juga. So benda ni semua berkait. Kita tak boleh kata tu kerja awak settle lah. Tak. Okey. Okey. Jadi saya soalan yang pertama dia ada satu soalan dan ada sub question juga lah. Yang pertama dia berkaitan dengan tanggungjawab lah. Macam mana tanggungjawab guru besar jalankan tanggungjawab dia di sekolah. Okey, soalan yang pertama, macam mana kalau keputusan tu dah dibuat dan disampaikan kepada guru-guru lain, dan macam mana guru besar tu pastikan maklumat yang dia bagi tahu tu jelas, macam semua cikgu faham. Okey, maksudnya macam ni. Okey, sekarang ni biasanya kita akan ada maklumat daripada guru besar kan. Maklumat daripada guru besar biasanya kita akan ada, guru besar akan terus sampaikan maklumat kepada cikgu lah. Kalau dia ada kesempatan, maknanya kalau ada mesyuarat guru, kalau katalah sebulan sekali kita buat mesyuarat guru, apa yang guru besar dapat semua dia akan terus maklumkan kepada cikgu. So kita sebagai GPK ni kan, kita akan pastikan lah, kita tengok maklumat yang guru besar sampaikan ni berkenaan dengan siapa. Contoh kalau berkenaan dengan akademik kan, so GPK pentadbiran lah yang akan pastikan perkara yang guru besar sampaikan ni sampai terus kepada cikgu kita. So itu maknanya guru besar ni dia dah bagi tahu dah. So kita GPK ni semua dia akan membantu lah, pastikan pelaksanaan di peringkat guru ni berkesan lah. Jadi dan dia dapat maklumat tu, kecairan maklumat kepada guru-guru ni kena betul lah. Sama lah kalau macam maklumat tu, kalau katalah hari tu GPK HAM punya guru besar tak akan cakap ini PK HAM, PK kotak. Dia akan secara tu biasanya dalam mesyuarat akan berkata ini taklimat yang saya dapat daripada PPD gini. So kita sebagai kita ni bahagian koko. So kita pastikan apa yang contoh macam PPD kata PIJSK kena start petikan aktiviti jasmani seni dan koko tu semua akan mula di taksir pada tarikh. So kita akan pastikan cikgu kita ni maklum benda itu. Bahagian kita kan. Kalau yang ham bahagian ham lah. Sebab kadang-kadang cikgu ni masa meeting biasalah kadang ada yang bagi tu buat so kadang-kadang lepas meeting kan tanya pula apa benda kan. Tapi so kita sebagai ni usaha takkan ulang dah lepas benda. So kita sebagai ni memudahkan lagi apa yang usaha punya dah bagi tahu tu kita sampaikan kepada cikgu. Macam bagi penerangan tu mungkin usaha akan bagi secara surface je kan. Tapi kita yang tahu bahagian kita akan detailkan lah apa yang cikgu perlu buat apa semua. Ya. Okey, apa lagi? Kalau macam mana kalau cikgu tengok ada satu situasi dan macam mana guru besar ambil tanggungjawab tu. Contoh saya bagi satu contoh kan. Ada seorang parents datang ke office, saya cakap anak cikgu buat anak saya macam ni. Dan macam mana guru besar mainkan peranan dia sebagai guru besar untuk sama ada atau puan boleh cakap lah dengan cikgu ni sebab dia yang buat anak puan, ataupun dia akan defend. Dia macam ni, guru besar ni dia sebenarnya guru besar dalam sekolah ni dia sebelum dia akan cover dulu cikgu. Dia akan protect dulu cikgu. Sebab tu sekiranya ada contohlah ada parent datang, dia nak mengadu pasal anak dia kan, katalah anak dia semalam kena bully dengan budak kelas dia. So dia tak boleh datang terus pergi kat kelas cikgu tu atau terus cari cikgu tu, tak boleh. Dia kena jumpa dekat penjaga maklumkan kalau macam tu penjaga pergi dulu ke pejabat. Pejabat kalau ada gusar lah. Katalah ada gusar ya. Gusar yang akan tanya pada parent tu apa benda, apa cerita, apa masalah. So daripada situ gusar akan buat keputusan lah. Sama ada nak panggil cikgu tu terus berjumpa dengan parent ataupun nasihatkan pada parent tu cikgu balik dulu kita ambil maklum, encik balik dulu kita ambil maklum dengan aduan ni. So lepas ni saya akan panggil guru berkenaan kan, guru kelas berkenaan. Kalau berkaitan dengan anak dia yang kena bully, kita akan panggil guru kelas berkenaan ataupun guru masa subjek guru yang terlibat masa berlaku tu kan, kita akan panggil. Tapi kita bagi suruh parent tu balik dulu
Nanti bila kita dah ada jawapan daripada cikgu semua ni, barulah kita akan panggil semua tu explain kepada parent. So guru besar tak, peranan guru besar ni tidaklah datang je terus nak apa, bila parent kata saya nak jumpa cikgu Akmal ni, tak boleh lah kata cikgu besar pun tu. No, kita sebagai guru besar ni dia dekat front line ni, kat depan ni. Kita protect, cover dulu cikgu kita selagi boleh. Jangan terus parent jumpa, kita takut apa-apa berlaku. Kadang ada parent kan dia buat kekasaran pada cikgu ke apa semua. So itu peranan guru besar yang penting sekali. So ada apa-apa, kita memang terima aduan tu, tapi kita kena siasat lah. Kita tak boleh kata parent semua betul, no kan. Parent memang akan mempertahankan kenyataan dia, mengatakan dia memang betul semua, tapi kita kena cari solusi. Kita kena tahu macam mana. Betul tak cikgu ni? Kita tak tanya cikgu punya ni, kita tanya panggil budak tu apa semua. Bila kita dah dapat tu semua, barulah kita panggil parent tu semula. Kita panggil parent budak yang membuli tu ke, kita selesaikan. Itu peranan guru besar lah. Dia tak boleh terus-terus cikgu semua tak boleh lah. Kalau tak mati cikgu kena ilmu dengan parent kan. Okay. Boleh ke cikgu bagi satu macam situasi ataupun program yang pengetua macam kata pengetua pick seorang teacher untuk seorang cikgu untuk jadi PIC. Dia macam mana dia pastikan cikgu tu buat tugas dia. Okay, contohlah kalau besar, contoh macam kita baru lepas ada kejohanan rugby ni kan, minggu lepas. So biasanya guru akan bincang dengan saya lah. Dia akan bincang dengan PKko. Okay, siapa yang person in charge yang kita dah senang kita macam SU lah, setiausaha kejohanan, setiausaha program tu. So siapa person in charge yang perlu ni kan. So kita akan bincang lah. Saya dengan guru besar akan bincang. Kemudian saya akan dengan guru besar akan bincang. Kita akan bincang, okay, so biasanya untuk program Koko ni memang SU sukan lah. SU sukan dengan SU Koko kan. So bila kita dah bincang tu, kita akan dari segi pemantauan tu, contoh macam saya suruh SU sukan kan untuk jalankan kerja-kerja pengelolaan apa semua ni lah. So pemantauan tu saya lah. Saya akan pantau dan kemudian dari masa ke masa guru besar akan tanya lah pada saya. Dia boleh je tanya pada SU sukan tu, tak ada masalah pun. Dia tanya pada saya akan explain lah bahawa kita untuk penganjuran ni kita dah selesaikan yang ni, kita dah hubungi orang ni, dah hubungi orang tu. Apa dia tu? Dia tanya tukar. Kau pula. Baik. Betul lah tu tadi. Contoh yang belakang dia tu. Yang belakang kan. Ni ya. Alright. Okay, so kat mana tadi kita? Dia apa ni pemantauan guru besar dari pemantauan guru besar. Dia sebenarnya bergantung macam mana guru besar tu punya gaya kepimpinan. Okay, kita ambil di sini lah macam guru besar Puan Siti Sarah ni, gaya dia memang 100% dia percaya pada JPK. So bila saya bagi tahu dia, okey cikgu, yang ini kita dah selesaikan yang ni, so penganjuran ni contoh masa tu kita buat venue dia di Semsas dan juga SK Kamu Padang kan. Kita buat Padang kita tengah dalam binaan sekarang tu. So kita bagi tahu juga, okey saya dah maklumkan pada pengetua sekolah tu, pada guru besar sekolah ni, kita nak guna Padang dia hari apa semua, dan saya pun dah maklumkan pada dia. So urusan yang tu semua JPK dengan SU kejohanan tu buat. So saya akan guide lah. Sebenarnya bukanlah saya arah. Saya tak suka guna perkataan mengarah. Tu kata apa, okay SU sukan kau buat, no. Kita buat sama-sama. Cuma kita bagi tahu, kita bincang. So bahagian dia bahagian yang buat kan, dia bahagian saya buat. So nanti bila kita bincang, nanti biasa SU sukan Firdaus saya cakap, yang ni dah settle, yang ni saya settle. Saya pun cakap okey, bahagian ni saya dah settle kan apa semua. So benda tu jadi lebih mudah, okay. So benda tu jadi lebih mudah lagi, kan. So bila jadi lebih mudah, so benda yang macam tu lah. So kita mana guru besar ni
apa segala program di sekolah dalam pengetahuan dia. Okey, dalam pengetahuan, sebabnya GPK main peranan bagi tahu kat dia, kalau bukan GPK pun mungkin SU yang berkenaan, bukan maklum dari dia. Itulah. Okey, kalau macam daripada segi guru besar, dia handle satu staff yang ramai, berpuluh-puluh orang. Macam mana pandangan cikgu guru besar mainkan tanggungjawab dia untuk bina kepercayaan? So macam tak ada jurang antara, tak ada mungkin tak jelas ataupun tak nampak sangat. Yang ini kalau Guso Siti Sarah ni dia start tahun lepas di sini. So dia memang dari segi tu kita tengok macam mana dia approach cikgu bila dia masuk. Masa mula-mula tahun lepas dia masuk, biasalah kita kalau jumpa bos kan, kita akan panggil dia bos ke apa kan, puan ke apa kan. Tapi dia kata no, panggil dia kak. So dia nak bina repo dia kat situ. Dia tak nak ada gap antara pentadbir, antara GPK dengan dia, dan antara dia dengan guru-guru ni kan. Dia tak nak, mana yang lebih muda daripada dia suruh panggil kak. Sampai dengan saya dia cakap Cikgu Akmal, sekali lagi Cikgu Akmal panggil saya puan ke bos ke apa, kau tak nak layan. So dia nak bina repo dia kat situ, friendly. So dari situ apa saja perkara yang kita buat, so bila cikgu pun dah selesa panggil dia kak. Tapi dalam pengetahuan kita respect dia sebagai ketua jabatan kita lah. Jangan kita rasa dia boleh panggil kak ni, kita rasa boleh buat suka-suka hati dia. Tak, kita hormat tu wajib ada sebab dia ketua kita. Tapi dari segi bila guru besar tu sendiri dah nak senang, dia tak nak ada gap dengan anak-anak buah dia. So itulah cara dia. So dia tak nak ada gap, dia panggil dia kak. So daripada situ dia bagi kebebasan kepada cikgu, dan dia sangat menjaga kebajikan semua cikgu. Itu perkara pertama. Kalau sebagai guru, you datang sini, you nak bekerja dengan cikgu agama. Contoh, sekolah ni ada 62 orang cikgu. Cikgu AKP ada 10 orang, situ dah 72. Pekerja swasta ada 7 orang. So kat situ dekat 80 jaga apa semua tu kan, pengawal keselamatan. So dekat situ dia ada 80 staff lebih kurang untuk dijaga, dan latar belakang yang berbeza. So cara yang paling mudah apa? Itulah awak bina kepercayaan. So bila awak bina hubungan mesra tu, insyaAllah. So bila dia nak suruh buat apa, okey cikgu, kita hari ni kita mengecat hari ni, okey je. Okey cikgu, kita nak buat program ni kan, cikgu willing lah dia datang. So jangan kalau datang sekolah masuk awak duduk, aku bos, aku boleh arah ini no. Bila macam tu ni cikgu akan buat, tapi macam mana, hati dia tak kan, willingness tu tak berapa nak rela. Betul tak? Macam awak jugalah, kalau awak ada program apa-apa kan. So kalau awak buat benda tu dengan orang yang awak boleh bekerja sama yang baik apa semua, mesti nak buat seronok. Awak selesa apa semua kan. So kalau kita buat tak seronok, jadi tak seronok lah benda tu. Betul tak? So itulah. So saya rasa Guso ni memang antara Guso yang sangat saya respect lah dia punya tu kan. Daripada cerita cikgu tadi, kita nampak yang guru besar ni seorang yang friendly. Jadi saya rasa semua kebanyakan guru mungkin selesa dengan dia. Bukan mungkin, memang selesa. Kecuali memang yang jenis tak nak respect orang, itu kita tak boleh nak cakap apa lah. Jadi macam mana kalau berlaku satu situasi dia macam perselisihan faham antara cikgu A dan cikgu B? Okey, yang itu senang je. Guso ni akan panggil dia akan panggil cikgu tu. Dia akan dengar cerita orang ni, dia akan dengar cerita orang ni. Tapi dia tak, biasanya dia tak, kalau saya lah, kalau Guso ni pun dia tak panggil serentak. Panggil serentak kan gaduh kat depan tu. Cuma seorang ni dia dengar cerita dia, Guso akan buat rumusan lah kat situ. Dia Guso tak akan menyalahkan. Kalau dengar cerita orang ni kan, dia dengar cerita cikgu A, lepas tu dengar pula cerita cikgu B,
kita tak akan menyalah. Tapi guru besar biasa akan cari satu solusi, kata okey, buatlah macam ni, buatlah. Ada satu solution lah. Dia akan bagi satu macam apa yang perlu dibuat. Nasihat. Jangan ni. So, jangan ambil kisah dengan cakap-cakap ni. You buat kerja you, kerja utama apa semua ni kan. Jangan sibuk sangat nak orang ni tak betul, orang ni tak betul kan. Sebab kadang-kadang bila kita satu jari kita menunding dekat orang, lagi 4 jari menunding pada diri sendiri kan. So kat situlah. Jadinya kalau macam situasi tu dapat ditangani dengan baik dah. So kita dapat tengok improvement antara kerjasama antara cikgu A dengan B tu. Biasanya cikgu tu bila dia dah panggil macam tu, biasanya cikgu tu akan buat lah, akan ikut lah. Dia tak ada yelah, sebab dia gusur pun layan dia cara baik kan. So dia tak adalah nak sangat kan. Jadi saya rasa kalau daripada jawapan cikgu tadi, saya dapat teka yang guru besar ni bila komunikasi dia dengan cikgu tu sangat baik lah. Komunikasi dia sangat bagus. Dia sangat bagus. Dia tak ada nak menyebelahi mana-mana pihak. Tapi dia akan dengar cerita dari kedua pihak. Dekat situ pun kita boleh tahulah. Kita boleh. Biasalah biar orang banyak pengalaman. Kan. So guru ni biasa banyak pengalaman. So bila banyak pengalaman ni, adalah benda yang kadang-kadang kita tak nampak. Cikgu pun tak nampak. Okay, kata kalau tadi kita banyak bercakap tentang guru. Sekarang ni kalau berkomunikasi dengan ibu bapa ataupun student, murid, macam mana cikgu nampak guru besar communicate dengan guru besar dengan dia dengan parent, okey lah. Dengan parent sama je. Dia contohlah macam saya cerita dia, kalau ada parent anak dia nak mengadu apa-apa, dia akan jumpalah dengan parent tu. Kita akan explain lah. Tak adalah kita terima bulat-bulat parents punya maklumat tu. So kita kena siasat lah benda-benda tu. Contoh tapi kan itu kalau dari segi dia nak parent nak mengadu. Kalau dari segi lain pun, dari segi hubungan dia dengan parent, okey, tak ada masalah. So dan saya banyak juga bergaul dengan orang kampung ni apa semua. Dia kata kalau gusor ni memang okey, memang okey. Kita tak boleh kata, kita tak boleh nampak kadang kalau kita berada di sekolah. Kalau di kalangan cikgu kita kata okey cikgu gusor ni kan. Tapi kita kena bergaul dengan orang kampung. So saya banyak dengan orang kampung apa semua. Dia kata kalau gusor ni okey dah apa. Dia kata begitu. Kalau gusor yang dulu tu lain sikit dia kata. Dia kata kan. So dengan parent, so saya rasa setakat ni tak ada masalah. Dan gusor ni dia tidak melayan sangat parent-parent yang kadang-kadang macam awak tahu nanti kadang-kadang parent dia banyak mengada sebenarnya. Semua tak kena ke anak dia. Lihat parents alah baru ni. Ini tak boleh, itu tak boleh. Sedangkan anak dia salah juga. Bukan yang anak orang lain juga. So gusor tak adalah melayan sangat ke parent ni. Kecuali perkara-perkara yang maknanya kalau perkara yang titik bengik ni rasa tak ada sangat lah. Kecuali yang serius kan, sampai katalah ada aduan, sampai anak orang terluka ke apa semua kan. Ya je hari tu ada gaduh kat depan tu pun, parent dengan parent kan, pasal kenderaan apa semua kan. Ambil hantar anak sekolah kan. Anak ke apa, kita orang biar je sebab luar kawasan sekolah. Biarlah orang nak bergaduh. Pasal kita sama-sama ada akal kan semua kan. Dah tua pun belaka. Nak pergi sekolah dah masuk campur lah. Ikut dia orang. Okey, jadi kalau macam mana guru besar dekat sekolah ni, saya tahu dia daripada cerita cikgu tadi, dia friendly, nampak yang mudah mesra. Macam mana dia tunjukkan rasa prihatin ataupun gesture yang cikgu rasa kalau saya pergi dia okey, yang paling saya nampak sebenarnya ni, setiap birthday cikgu dia akan wish. Dia dulu setiap birthday. Kadang-kadang kita tak expect wish tu. Kadang-kadang kita tengok WhatsApp tu kan pukul 12 lebih. Jadi orang pertama. Dia yang first. Setakat ni saya rasa dia orang first yang akan wish.
Jadi kalau dah tua ni jarang nak ingat benda ni. Tetapi dia ada. Yalah, kita pun memang ada senarai cikgu semua kan. So dia ni lah dia akan wish nanti. Dia akan wish lulusan dan setiap kali lepas kita buat apa program, dia akan bagi tahu dalam grup WhatsApp, dia akan ucap terima kasih, ucap tahniah pada cikgu yang bekerja semualah. Kan. So kalau yang dia personal lah. Kalau dengan dalam grup rasmi akan grup rasmi lah. Okey. Okey, jadi kalau macam decision making untuk guru besar pada pandangan cikgu lah. Macam mana kalau guru besar tu kenal pasti masalah yang berlaku dan macam mana keputusan yang dibuat tu dikira pendapat cikgu sama. Mungkin guru decision making dari segi siapa? Dari segi decision making tentang murid. Contohnya macam yang berkaitan tapi dia ambil idea atau cadangan orang lain untuk buat keputusan tu. Okey, dia biasa keputusan keputusan ni keputusan gusar lah, kuasa veto. Tetapi sebelum dia ambil keputusan yang mutamat tu, dia akan tanyalah dulu apa-apa. Contoh kalau perkara tu besar bukan besar lah, perkara tu tak perlu melibatkan cikgu tapi perlu melibatkan kita orang yang JPK ni. So dia akan panggil lah, dia akan tanya pendapat kita. Contoh pasal apa, kehadiran murid lambat seumur setiap hari pukul 8 baru dia sampai sekolah kan. Dia akan tanyalah kita apa perlu kan. Lepas tu last sekali dia akan buat rumusan, dia akan buat keputusan ni kan. So contoh pasal murid lambat, murid lambat ni macam ni. So kita akan buat 7.40 kita akan tutup pagar kat situ, tutup pagar kecil. Contoh so tu yang tu keputusan besar. So kalau berkaitan dengan murid, kalau berkaitan dengan cikgu pun sama juga. Kalau ada masalah dari segi cikgu, penjadualan ke, dari segi pembahagian kerja cikgu ke apa semua ni, kalau ada yang mengadu pada guru kan, so dia akan panggil lah. Mungkin dia akan bincang. Okey, mungkin kurangkan dia sedikit di buku, dia lebih pada ham apa semua, lebih pada akademik. Kita akan buat macam tu lah. So dia tak ada macam gusur buat keputusan sendiri bila cikgu tu datang terus buat keputusan apa semua yang buat keputusan sendiri tak adalah. So kebanyakannya keputusan secara bersama lah, terutamanya yang melibatkan sekolah. Kecuali macam contohlah dia tengah mesyuarat di PPD ke apa kan, tiba-tiba ada keputusan yang on the spot dia kena buat kan. So keputusan tu pun dia sebagai gusar memang dia boleh buat keputusan tu terus. So tak ada masalah tu. Cuma balik nanti dia akan bagi tahu lah kat kita, kak ni dah buat gini dah bagi tahu kat PPD. Okey je lah. Okey, kita tak ada masalah. Sebab benda tu nak cepat. So kadang-kadang ada juga keputusan guru besar yang tak perlu pun kita tanya pada JPK, guru ke apa semua. Sebab kadang-kadang benda tu dalam pertimbangan guru besar sendiri lah. Tak semestinya lah. Ada benda yang perlu dibincang, ada yang tak perlu. Okey, soalan ni mungkin dia macam agak nampak saya memburukkan guru besar, tapi ini adalah satu soalan. Macam mana kalau adakah berlaku di sekolah ni mana kalau guru besar tu terpaksa buat keputusan yang memenangkan sebelah pihak, adakah dia akan dia buat keputusan berdasarkan cadangan cikgu B, adakah dia akan pergi ke cikgu A, saya minta maaf cikgu A, saya buat keputusan tu sebabnya saya malas nak dengar dia cakap macam institusi cakap belakang lah. Tak, itu perlu. Itu memang kadang-kadang kita kena buat macam tu. Sebab kalau you tak buat satu keputusan yang apa yang kita cakap bold punya decision, tak selesai benda tu. So sebagai usaha, awak kena buat satu keputusan yang kadang-kadang kita rasa itu keputusan yang terbaik. GB akan rasa itu keputusan yang terbaik. Bukan nak kata dia menangkan cikgu A atau dia menangkan cikgu B, tapi itulah keputusan yang terbaik. Sebenarnya keputusan itu pun tidak berdasarkan kepada kepentingan dua orang ni. Semua keputusan yang usaha buat, walaupun keputusan itu nampak favor pada cikgu A kan, tetapi keputusan itu
adalah untuk kepentingan Semua. yang utama sekali, kepentingan murid lah. Kalau berkaitan dengan murid, kepentingan murid. Contoh cikgu E dia kata dia tak nak masuk kelas, dia tak nak mengajar muzik. Contoh sebab di kampung dia buka option. Cikgu B pula dia kata saya pun tak nak juga mengajar muzik sebab saya bukan option. Tetapi antara cikgu A dengan cikgu B, selepas guru besar tengok latar belakang semua, dia ni pernah mengajar muzik kan. Cikgu A pernah mengajar muzik. So memanglah subjek-subjek elektif ni kadang-kadang memang tak, kita pun kadang-kadang tak ada cikgu option muzik di sekolah, tapi subjek itu perlu diajar. So, tapi kita tengok cikgu A ni dulu pernah mengajar muzik berapa tahun dia dan dia perform. Dia boleh buat satu team choir sekolah ke kan, band sekolah ke apa kan. Tapi dia kata mungkin masa dia masuk sekolah, saya tak nak mengajar muzik sebab saya bukan option. Alasan dia kan. So daripada kat situ kita terpaksa lah buat keputusan tanpa perlu bertanya pada dua orang ni. Kita cuma tanya itu je. Tapi guru ni kena buat keputusan. Sebabnya kepentingan tu sama untuk murid. Kalau kita kata dulu ni tak payah nak suruh siapa mengajar murid, kita nak tunggu cikgu option lah datang. Tak ke bila cikgu option tu akan datang. Dah budak tak belajar dah. Tak belajar dah sebab tak ada cikgu. Takkan nak relief je kan. So guru besar ni ada masa memang dia kena buat satu keputusan yang bold masuk dalam DM keputusan yang tegas. Keputusan yang tegas. So cikgu ni tak boleh lah. Tetapi keputusan yang guru besar buat ni pun berdasarkan pertimbangan, bukan sebab dia favor pada seorang-seorang cikgu, tapi sebab kepentingan murid tu melebihi segala kepentingan cikgu tu sendiri. Faham. Jadi ini macam luar topik lah. Dia macam kalau lah cikgu tu option dia matematik, tapi dia ada pengalaman mengajar muzik, adakah dalam waktu muzik tu dia boleh mengajar subjek matematik? Boleh je. Boleh je. Tak ada masalah. Cumanya kalau you muzik, you bukan option. Memang you matematik. Kebetulan kelas tu pun you ajar matematik juga kan. So you tahu, cikgu tahu ada lemah lah pula you matematik. Off record. Tapi sebenarnya kalau ikut kajian, ikut dasar pendidikan, tak boleh you ajar muzik, you kena ajar muzik lah. Tapi mungkin let's say muzik seminggu sekali kan. Katalah dalam sejam. So mungkin untuk bantu budak-budak you bolehlah ambil masa sikit sambil lepas bagi kerja ke, lepas bagi diorang buat nyanyi-nyanyi ke apa benda semua tu, mungkin boleh ajar sikit matematik. Tapi secara indirect lah. Tapi kalau directly you masuk kelas, you kata okey hari ni saya tak nak ajar musik sebab saya cikgu kelas mat awak, kita akan belajar mat. Tak boleh lah. Dia tak boleh. Kalau dulu kan cikgu ada je cikgu ada muzik. So terutamanya masa zaman di PSR. Betul. Kan? So yang mana-mana PJ, PK semua tak payah belajar. So ambil dalam tambah mat ke English, Sains apa semua kan. Ada, sebenarnya tak boleh. Sebab kita sebenarnya bila itu kita dah mengambil hak murid lah untuk belajar semua benda. Okey, yang seterusnya berkaitan dengan pengurusan masa yang guru besar yang guru besar buat di sekolah lah. Okay, macam mana kalau macam ada satu matlamat ataupun kehendak pengetua, macam saya nak tahun ni kita zero case discipline macam KPI dia tu. Okey, macam mana nak disampaikan pada cikgu-cikgu supaya cikgu-cikgu ni boleh buat dia satu mula-mula benda tu mesyuarat pertama tu penting. Mesyuarat pertama maksud awal tahun ni. Awal tahun ke, ada yang buat akhir tahun, tak kisahlah kan. Mesyuarat pertama tu kita kena pastikan hala tuju. Guru besar ni PGB lah kita panggil, pengetua guru besar kan. PGB ni nak bawa sekolah ni ke mana, hala tuju tu kena jelas. So mungkin guru besar boleh masa dia buat ucapan untuk mesyuarat pertama tu, guru besar boleh tunjuklah satu slide. Okey, ini sekolah kita 2025. Okey, kita punya objektif ini, kita punya pencapaian tahun lepas macam ni, gini, dan ini kita punya target untuk 2025 dan ke atas. So mungkin dia boleh bagi lah dari segi akademik apa hala tuju sekolah, dari segi HEM apa hala tuju sekolah, KOKO apa hala tuju sekolah. Dia tak banyak, mungkin dari segi akademik satu atau dua perkara je. HEM macam awak cakap tadi, macam apa nak zero
Kes disiplin. Disiplin apa semua kan. Ataupun kehadiran murid tu 90% ke atas setiap bulan. Itu. Dan dalam kukuh mungkin kena kita mungkin ada satu murid pencapaian contoh ada beberapa sukan yang murid kita boleh mewakili daerah. Itu je. So daripada situ secara umumnya kan Guru Besar dah letakkan ahli tuju sekolah. So ahli tuju tu lah yang akan diulang dan biasanya kita akan letak dalam buku ni lah, buku So maksudnya kalau matlamat tu sama ada dibuat pada akhir tahun untuk tahun depan ataupun awal tahun untuk tahun tersebut. Dia kita tengok biasanya kita buat secara general lah matlamat sekolah KPI, contoh KPI sekolah biasanya kita akan letak pada mesyuarat pertama awal tahun lah, awal tahun. Tapi dia ada juga yang general punya hala tuju. Yang general punya hala tuju ni perkara yang sepatutnya meningkat ataupun dicapai di akhir tahun. Tapi dalam general punya hala tuju ni mungkin ada bawah dia lagi. Yang itulah. Yang itu mungkin boleh dibincang masa dalam contoh kalau dalam koko dia akan dalam koko yang akan bincang HEM dia akan bincang apa HEM punya strategi. Tapi dari segi guru besar tu hala tuju dia yang itulah dia akan tetapkan hala tuju sekolah untuk koko, untuk akademik dan juga untuk HEM. Dia akan tetapkan. Dan penetapan tu pun setelah berbincang dengan dipikir-fikir biasa sebelum mesyuarat pertama sekolah nak buka apa tu kita dah mesyuarat dulu dah. So kita dah tahu dah apa yang guru nak apa semua kan. So daripada situ kita pegang yang itulah. Kita pegang yang tu sebila setiap kali katalah berapa sebulan sekali kita mesyuarat tu kita akan ingatkan lah kat cikgu. Kalau guru ingatkan, lepas tu bila mesyuarat bahagian koko akan ingatkan pencapaian kita nak macam ni, sekolah kita hala tuju kita macam ni, dah capai ke belum. Akademik pun sama juga kan. PBD macam mana budak dah tak ramai TP1, TP2, itu kan pun sama. So kita ingatkan selalu supaya cikgu tu berada di track yang betul. Kalau kita nampak let's say dalam HEM track ni budak-budak makin lama makin kehadiran makin merosot kan. 85 kita target 90 ke atas, 91 ke atas. Tapi bulan tu ada 88, lepas tu bulan depan ada 87. So kat situ HEM sebagai yang pentadbir yang bertanggungjawab dia akan jumpa cikgu dia, betulkan balik buat apa-apa program anak supaya landasan yang betul. Bila kita landasan kita betul, kita punya KPI yang guru besar sekolah tetapkan tu masuk balik dalam track. Dia akan ni balik. Yang kecil-kecil ni pun kena tengok lah. You cari siapa? Tunggu lah dalam. Cikgu Azri tak ada tadi dia hantar bantuan dekat pelajar yang ayah dia. Cikgu Azri tak ada lah. Dia keluar dengan guru besar. Tak ada lah weh. Gotham. Ya. Okey. Okey, seterusnya untuk macam tadi cikgu cakap sekolah akan buat satu sukan tahunan. Betul tak? Okey, macam mana guru besar tetapkan had masa untuk cikgu buat saya nak by the end of this month siap 3 projek. Contoh macam sukan ke ataupun ada program-program lain dia macam ke. Macam dia yang penting awal tahun tu sebelum contoh dia tak bagi tahu apa dia cikgu. Bukanlah maksudnya maksudnya pentadbir dulu akan tahu. Kita akan buat takwim. Setiap pentadbir akan ada takwim dia. So akan ditetapkanlah. Contoh sukan tahunan kita akan buat bulan Julai. Takwim. Tak semestinya kita ikut kan. Tapi takwim. So kalau kita boleh follow, kita follow lah. Kalau tak boleh kita akan adjust. Lepas tu perkemahan kita akan buat bulan 9, bulan 10 kan. Tapi kalau tak ada lah macam penegasan by hook or by crook saya nak Julai juga. Tak ada. Dah kalau bulan 10 katalah masa tu musim hujan ribut topan apa semua orang nak buat perkemahan, bahaya. Apa-apa gusur yang kena jawab. Rasa tak ada dia. Tak ada, kecuali kadang-kadang ada lah
beberapa perkara. Tapi yang tak ni sangat. Contoh macam apa, kadang-kadang PPD, JPN ni ada je macam soal selidik. Contoh soal selidik ni cikgu kena isi, baru semalam bagi, 2 hari lepas tu wajib dah isi. So time frame itu terlampau sekejap. Yang tu mungkin dia akan suruh cepat lah, itu je. Tapi yang tak berkaitan dengan sekolah. Tapi kalau program-program sekolah, biasanya dia akan bagi tempoh masa yang cukup untuk cikgu-cikgu JPK semua bersedia. Dia tak ada main soal cikgu ni minggu depan tak ada. Dia semuanya dia akan berbincang dulu, baru kita keluarkan satu tarikh untuk pelaksanaan. Okey, kalau macam tadi kan cikgu cakap yang cara guru besar tunjukkan rasa prihatin dia tu melalui macam wishing birthday ke macam tu kan. Jadi macam mana pihak sekolah amalkan work life balance untuk staff supaya diorang tak ada macam sekarang kita dengar kan macam stres ada. Dia macam ni senang je. Kita ikut yang government punya penilai. Kan ada satu ke berapa tu kan. Okey, yang satu mula kita akan ikut government lah. Maknanya satu pertama dengan satu ketiga kita boleh buat aktiviti. So 1, 2, 4, 5 tu tak payah sibuk lah. Pihak sekolah pun sibuk-sibuk nak buat aktiviti. Itu satu. Okey, kemudian kalau satu pertama tu janganlah. Memang dah tak ada aktiviti yang penting. Tiba-tiba sekolah asyik nak buat aja aktiviti siap-siap. Satu pertama nak buat, satu ketiga nak buat. Kerana aktiviti apa? Aktiviti ladap. Latihan dalam perkhidmatan apa semua tu kan. Itu dah kena buat. Kalau macam guru di sini, dia akan buat aktiviti yang berkaitan dengan murid. Contoh, ada minggu lepas kita buat kembes tari solat. Kan? Hari sekolah tak sempat nak buat. So buatlah hari Sabtu. Dan cikgu, tapi kita tanya cikgu dulu, boleh ke tidak? Kan? Cikgu kata okey, beres. Kita memang nak selesaikan kembes tari solat ni. So buatlah. So kalau macam aktiviti yang berkaitan dengan murid tu masih lagi dalam Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Tapi Sabtu pertama dan Sabtu ketiga je. So macam 2, 4, 5 kita tak kacau dah. Memang tak boleh pun. Kecuali tak boleh lah. Setakat ni saya tak ada lah buat Sabtu yang betul. Lepas tu kalau ada program lain tu semua kita tanya cikgu dulu lah. Contoh macam saya nak buat sukan, besok saya nak buat taklimat. Sukan kita ni akan berlangsung dalam masa 2 minggu je ni akan datang. Pagi petang lah latihan. Petang pagi minggu depan dah kena start latihan. Minggu lagi dah kita buat sukan tara apa semua. Sukan tara. So cuma kita kena sesuaikan lah dengan keadaan padang sekolah yang tak berapa nak cantik projek apa semua tu. Kan. So kita terpaksa buat di padang UIA nanti. So kebanyakannya semua kita di sekolah ni lah. Saya dari segi work balance, work life balance tu tak ada masalah. Sebab contoh macam cikgu yang ada memerlukan rawatan, pergi hospital, ada appointment apa semua. Okey. Just bagi tahu cikgu, bagi tahu guru. Lepas tu biasanya appointment ni berapa hari. So kita sebagai cikgu yang bertanggungjawab, kita akan pastikan lah kita akan sampai awal di hospital tu. Betul tak? Katalah kita appointment touch tu pukul 8 kan. Biasa kalau you pergi hospital, kalau you pergi pukul 8 memang you akan dapat nombor giliran tu jauh kan. So awak datanglah pukul 7, 7.30 tu awak dah depan kaunter tu kan. So bila dia buka je kaunter, letak punya buku appointment tu, kita dapatlah nombor awal. Betul? Bila dapat nombor awal tu, kita boleh bajet. Pukul 10 kita dah boleh ada kat sekolah. Kan? Pukul 10 ambil macam saya lah, kalau saya ada appointment dengan HKA, saya akan pergi pukul 7.30 tu saya dah congok dah depan pintu. Contoh saya ada pengawal mata dengan belum pukul 7.30 tu saya dah di depan pintu. Saya akan jadi antara orang yang 5 terawal. So kita boleh bajet lah time kita. Kalau kita dapat nombor 3 ke apa, paling lewat pun pukul 9.30 kita dah jumpa doktor. Jumpa doktor sebenarnya bukan lama pun, kalau tak ada apa masalah pun. Dia cakap 5 minit tak sampai. Kan? Tunggu je lama. Lepas tu dah settle kan. So kita boleh ejah lah kat situ. Janganlah awak appointment pukul 8,
awak baru nak sampai hospital pukul 8 kan. Memang tak lah. Awak dapat parking dah tak ada dah kat hospital pukul 8 kan. Tu lah. So dari segi tu memang dia tak ada masalah. You nak CRK ke hal keluarga pun, so memang okey lah. Kalau macam kan cikgu tu macam ambil cuti kan, jadi pengurusan kelas dia tu akan jadi relief je lah. Relief lah. Dan kita akan maklum lah dalam mesyuarat-mesyuarat kita akan maklum. Kalau cikgu dah tahu, okay, contoh nak ambil CRK minggu depan untuk menghadiri convocation anak kan. Why not minggu ni awak sedialah apa? Worksheets, bahan untuk budak kan. So at least bila cikgu masuk, ada memanglah cikgu yang masuk biasanya tak akan mengajar, kecuali macam siapa-siapalah. Kalau cikgu ada cikgu ganti kelas saya tu, kalau saya tak ada, cikgu yang mengganti kelas saya tu cikgu bahasa Inggeris juga, mungkin akan mengajar kan. Dan seboleh-bolehnya di PK1 dia akan buat ganti tu cikgu yang mengajar subjek berkenaan lah, seboleh-bolehnya, tapi tak wajib. Tapi biasa tak dapat lah kan. So kita standby lah kita punya apa worksheet tu. Kita dah bagi budak awal lah. Biasa macam saya akan bagi macam ni. Contoh seminggu, 2 minggu saya tak ada, saya akan bagi macam modul lah. Modul ni saya akan stapler apa semua. Dan saya akan bagi, katalah minggu ni saya tak ada, minggu lepas saya bagi. Saya jumpa dia orang kat kelas tu, saya bagi. Okey, yang ini awak buat, jangan buat di rumah, buat di sekolah masa subjek kita. So at least ada benda yang dia nak buat. Tu cikgu yang masuk tu sekurang-kurangnya dia boleh guide kan. Dia boleh guide aku sikit-sikit lah. Memang dia tak mahir saja, dia bukan setakat bahasa Inggeris semua benda, dia takkan tak boleh guide kan, benda simple. So gitulah. So kita dah ready dah semua tu. Memang kita tak boleh nak sekarang ni macam-macam program, ada parent complain apa semua. Tapi kita ni SYMP, saya yang menurut perintah ya, Gusau pun yang menurut perintah ya. Kan, kalau keluar surat kata okey suruh cikgu ni pergi macam minggu lepas, tiba-tiba keluar surat AI for educators. AI. You kena pergi mesyuarat ke taklimat ke khusus tu dekat SMK pendidikan khas gitu. Dah sebagai Gusau you nak cakap apa? Kenalah keluarkan cikgu lah 5-6 orang. Kalau yang ad hoc macam tu mungkin tak sempat lah kan. So terpulang pada cikgu relief. Tapi seboleh-bolehnya kalau dah tahu you nak cuti ke, kalau MC tu kita tak tahu, kita boleh MC kan. Kalau you nak cuti lah CRK minggu depan, minggu ni you selesai. Ataupun you dah tahu 2 minggu ke minggu depan, seminggu tu you tak ada sekolah, surat pun dah keluar dari PD apa, you standby bagi ke budak. Jadi kalau macam dalam rancangan jangka panjang sekolah kan, berkaitan dengan aktiviti ataupun program, macam mana cikgu nampak pengetua atau guru besar susun atur benda tu? Macam kita ni kadang berkaitan dengan alam sekitar kita, macam hujan lah, ataupun kadang terlampau panas. Dia semuanya bergantung pada perkeliling yang kita dapat. Contoh macam cuaca panas sekarang kan, selagi tak ada apa-apa sekela mengatakan bahawa perlu tangguh program ke, perlu tangguh program yang melibatkan murid-murid di padang ke apa semua, kita on je lah. Yang kita on dalam keadaan kita alert lah, keadaan cuaca panas. Kalau dah panas takkan kita pun nak buat program kat padang apa kan. Pihak sekolah sendiri tahu. Contoh macam kata lepas ni ada cuaca panas, murid-murid boleh dibenarkan pakai t-shirt macam tahun lepas. Kita akan laku je. Tapi benda tu semua bergantung pada apa sekela yang keluar daripada kementerian, daripada pejabat pendidikan, daripada JPN apa semua. Apa yang keluar tu kita akan follow. Tetapi dalam masa yang sama kita tak, kadang-kadang kita tengok situasi semasa kan. Contoh macam kita nak buat sukan kan, tiba-tiba hari kita nak buat latihan tu hujan apa semua, kita tak payah tunggu sebagai pentadbir ke Gusau, kita tak payah tunggu ada peti, ada ribut. Kita cuma maklum pada guru, okey, sekiranya hujan lebat yang berterusan, okey, dan ada buruh
terus stopkan latihan. Biasanya dia akan bagi tu pada dia pergi ukur lah bagi saya akan terus stopkan latihan. Hujan lebat mungkin boleh lagi, tapi kalau ada guru, ada petir, immediately you kena stop. Kalau hujan lebat pun sebenarnya sebaik-baiknya tak payah dah latihan apa, sebab kita tak nak ada isu parents kan, nanti dia kata anak dia demam sebab semalam dekat padang kena hujan apa semua kan. So macam tu lah. So tindakan-tindakan guruso ni sebenarnya berdasarkan situasi semasa dan flexibility dia juga apa, arahan-arahan yang keluar daripada jabatan berdasarkan keadaan semasa lah. Jadi dia bergantung pada flexibility dia juga lah. Tengoklah macam mana sesuai tak sesuai. Kadang ada benda yang sesuai dengan sekolah lain, tak sesuai dengan kita punya sekolah, kita punya budaya sekolah. So atas acuan guru besar tu sendiri. Tidak semestinya sekolah tu boleh buat ini, sekolah kita pun boleh buat ini, sedangkan latar belakang murid apa semua tak sama. Walaupun orang kata cikgu boleh ajar, memang boleh ajar, tapi budak sekolah orang asli dengan budak sekolah bandar, cikgu pernah mengajar pernah pergi ke sekolah orang asli? Saya pergi pernah lah, tapi mengajar tak pernah. Tapi pernah lah dalam saya punya bidang sukan ni, pernah lah bawa budak-budak asli apa semua, Wakil Pahang pernah lah. Pengalaman luar. Tapi mengajar tak pernah lah. Ada orang kata seronok dia orang duk mengajar orang asli. Kadang-kadang pun pergi sekolah hangat pun asli. Nak mengajar dia dah pergi sekolah lah. Jadi kesimpulan untuk hari ini saya rasa berdasarkan dua-dua fikir, saya rasa saya akan kata cikgu sangat berpuas hati lah dengan leadership yang ditunjukkan. Yang ada tu sebab saya rasa Guru Besar Siti Sarah ni, kita tak boleh compare Guru Besar ni berdasarkan apa yang kita suka dia. Kita compare berdasarkan cara kerja dia. Saya tak boleh kata Guru Besar yang dahulu tidak bagus ataupun tidak menepati saya. Tetapi ada perkara yang dia buat untuk sekolah lah. Untuk saya tu saya tak kisah kalau dia nak suka saya tak ada masalah. Tapi ada benda yang dia buat untuk sekolah tu kita perlu ikut, kita perlu contohi. Kalau ada perkara yang kita rasa untuk sekolah tak perlu sangat, kita tak payah ikut. Saya tak kata benda yang guruso sebelum ni buat ni, yang ni tak bagus bila kita no, we are not compare each other. Kita tak comparekan antara orang, sebab setiap guru besar dia ada gaya kepimpinan dia yang berbeza kan. Mungkin Puan Siti Sarah gaya dia macam ni, dia lebih untuk tidak mengadakan gap di antara cikgu. Mungkin ada guru besar dia rasa kalau dia kena ada jurang antara pentadbir dan guru supaya cikgu akan respect dia. Itu cara dia. Boleh kita terima, tak ada masalah. Tapi mungkin dari segi humanism ada kurang di situ. Tapi mungkin dari segi ketegasan nak membawa semua, cikgu terpaksa ikut lah. Mungkin cikgu penat je yang awak cakap akan timbul cakap belakang. Kan? Terpaksa buat walaupun tak rela, tapi kena juga buat macam ni. So you cakap belakang lah. Itu yang kita tak nak. So Guru Sarah dia tak nak macam tu. Dia nak supaya cikgu gembira boleh buat benda semua. Dia tak nak dengar yang belakang-belakang. Dia tak nak. Jadi selagi kita boleh fleksibel dengan guru-guru, kita buat. So GPK ni dia akan ikut hala tuju ke mana arah guruso tu bawa, ke mana arah kepimpinan dia bawa. Mungkin saya setuju dengan dia, tapi mungkin ada cikgu lain ataupun GPK ni yang tidak bersetuju dengan cara Kak Siti ni. Soal lembut sangat lah, bagi muka sangat kat cikgu lah. Mungkin ada yang tak suka, ada yang suka kepimpinan guruso ni. So benda-benda ni semua kita tak boleh compare. Macam bila you jadi cikgu pun nanti you kena terima siapa ketua yang datang dekat you kan. You kena belajar lah benda tu. Kita yang nak jadi cikgu yang baik ni, kita kena adapt. Kita yang perlu beradaptasi dengan
dengan ketua kita, dengan keadaan sekolah kita. Bukan sekolah, bukan ketua yang kena adapt dengan kita. Kita ni seorang. Takkan orang lain ramai-ramai nak beradaptasi dengan kita kan. Kita yang kena sesuaikan diri dengan keadaan sekolah, keadaan murid, keadaan kepimpinan di sekolah. So kita tak boleh kata compare tu biasa. Kita compare, oh dia ni urusan ni dulu macam ni. Compare tu biasa. Tapi sekadar kita cakap kat mulut je gitu. Tapi dari segi kalau kita benda tu bagus, yes, kita respect. Kita akan follow. Kalau kita rasa benda tu, oh tak perlu. Kalau yang benda, yang itulah. Okay? Okay, terima kasih cikgu sebab luangkan masa dengan saya. Saya pun, okey. Kelas saya ambil lewat. masa sangat. 12.30 kan. So awak lepas ni ke mana? Ke